Okey, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua. Hari ini saya telah menyerahkan satu usul untuk merujuk Ahli Parlimen Pasir Mas ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen di bawah Peraturan Mesyuarat 3610C, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Peraturan 3610C adalah berbunyi seperti berikut. Ini adalah peruntukannya. Dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum dalam Malaysia, atau melanggar mana-mana syarat dalam perlembagaan atau akta hasutan. Saya merujuk kepada ucapan Ahli Parlimen Pasir Mas, Tuan Haji Ahmad Fadli bin Syari, di mana dalam perbahasan tersebut beliau telah menggunakan istilah binaan haram dan juga binaan rumah ibadat haram di sekitar Kuala Lumpur. Dan perkataan rumah ibadat haram ini di Kuala Lumpur telah diulangi beberapa kali oleh beliau daripada handset. Saya ada petikan handset di sini. Pertamanya, pada khidmat saya berpandangan bahawa beliau telah melanggar peraturan kerana merujuk kepada rumah ibadat haram. Ini adalah memang jelas sekali akan mencetuskan pelbagai persepsi dan juga tanggapan. Pada masa yang sama, kalau saya lah dalam keadaan beliau, seorang ahli parlimen, cara saya membawa perkara ini kepada Dewan mungkin dalam pahaman saya akan menggunakan rumah-rumah ibadat yang tidak memperolehi kelulusan daripada pihak kerajaan. Nah, itulah pahaman saya, istilah yang akan saya gunakan. Saya membangkitkan perkara ini atas dua isu. Pertamanya, kita tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi ketika Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertitah, berulang kali tuanku telah bertitah menasihatkan semua ahli-ahli parlimen untuk berhati-hati ketika membuat ucapan dan perbahasan dalam Dewan Rakyat, supaya tidak mencetuskan apa-apa ketegangan kaum ataupun salah faham di antara satu kaum dan kaum yang lain dalam Malaysia kita yang majmuk ini, yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa. Dan kalau tuan-tuan masih ingat lagi, lihat lagi cara bagaimana ahli parlimen Pasir Mas menyampaikan ucapan beliau. Saya telah bangun dan memohon penjelasan, tapi beliau pada khidmat saya tidak memberi sebarang penjelasan. Cumanya saya ingin tanya kepada ahli parlimen Pasir Mas, soalan saya adalah, beliau merujuk kepada rumah ibadat yang mana satu? Nombor satu, itu soalan saya kepada beliau. Adakah beliau merujuk kepada rumah ibadat Dewi Sri Patra Kaliaman yang sedang menjadi isu sekarang, yang cuba diselesaikan oleh kerajaan? Pada khidmat saya, kita perlu mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Hannah Yeoh, iaitu Menteri Wilayah Persekutuan yang baru, dan sebelum ini Menteri Wilayah Persekutuan yang lama, termasuklah ahli parlimen daripada Damansara YB Gobind Singh, dan semua pihak daripada kerajaan yang cuba menyelesaikan kemelut masalah ini dengan cara yang baik, supaya tidak ada sebarang salah faham di antara satu pihak dan pihak yang lain. Ketika kita sedang cuba menyelesaikan isu-isu melibatkan rumah-rumah ibadat
Saya rasakan bahawa ucapan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Pasir Mas ini adalah sesuatu ucapan yang sungguh tidak bertanggungjawab. Jadi saya mohon beliau menjelaskan mana satu rumah ibadat yang dirujuk oleh beliau. Dan soalan saya kepada beliau, soalan cepu mas saya kepada beliau adalah, pernahkah Mursyidul Am PAS Allahyarham Tok Guru Nik Aziz menggunakan kenyataan-kenyataan begitu terhadap rumah-rumah ibadat? Pada hemat saya, daripada ingatan saya, ketika Allahyarham Tok Guru Nik Aziz masih hidup lagi, beliau telah menyarankan supaya rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa saling memahami satu sama lain dan juga adanya sikap tolak ansur di antara satu pihak dan pihak yang lain. Jadi, daripada ingatan saya, Allahyarham Tok Guru Nik Aziz yang satu ketika dulu menjadi Mursyidul Am PAS tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan yang boleh mengguris hati mana-mana kaum yang lain. Terutamanya, tak pernah saya, kalau boleh, saya minta Yang Berhormat Ahli Parlimen Pasir Mas buktikan kepada saya, pernahkah Tok Guru Nik Aziz mengeluarkan kenyataan rumah ibadat haram terhadap mana-mana rumah ibadat. Jadi, selain daripada itu, saya telah mengemukakan, disebabkan oleh kenyataan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Pasir Mas. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat dalam media sosial termasuk Facebook dan TikTok, ini telah menjadi satu bahan perbualan, sindiran yang menjadi isu di antara satu pihak dan pihak yang lain yang boleh mencetuskan pelbagai polemik dan juga ketegangan di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Pokoknya adalah kita sebagai warga negara Malaysia perlu mematuhi titah tuanku dan juga mematuhi rukun negara. Apabila tuanku telah bertitah baru pada 19 hari bulan semasa sesi parlimen kali ini, apabila tuanku telah hadir untuk upacara perasmian dan pembukaan parlimen, tuanku telah menyatakan dengan jelas untuk pihak-pihak ahli parlimen tidak berucap ataupun mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh menyebabkan apa-apa ketegangan kaum dan rakyat Malaysia untuk pecah belah dan apa-apa perkara yang boleh menyebabkan masalah di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan ketegangan kaum. Jadi saya telah menggunakan kesempatan hak saya untuk merujuk Ahli Parlimen Pasir Mas ini ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan di bawah Peraturan 3610C, dan saya berharap bahawa Speaker Dewan Rakyat akan mengambil perhatian tentang permohonan permintaan saya dan mengambil tindakan tegas yang perlu dibuat dengan seberapa cepat yang mungkin. Ada apa-apa soalan?